Hari ini saya nak menjawab satu soalan dari Encik Rahmat Kahar, iaitu berapakah anggaran premium untuk tukar syarat tanah dari Pertanian Kebangunan. Assalamualaikum. Sebelum itu, semua kena tahu bahawa urusan tanah adalah di bawah kuasa negeri. Jadi setiap negeri itu dia mempunyai garis panduan, requirements, kadar kos yang mereka tetapkan. Jadi untuk urusan macam contohnya kan cost premium untuk tukar syarat ni juga adalah di bawah kuasa negeri. Jadi sesiapa yang nak tahu pasal kos, mereka bolehlah pergi ke pejabat tanah, dan di situ dia ada satu jabatan yang dipanggil JPPH, iaitu Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Di situ nanti mereka akan tentukan berapakah nilaian semasa tanah tersebut. Sebab untuk kos premium ni dia ada satu rate, contohnya berapa peratusan daripada nilai semasa tanah tersebut. Contohnya kalau katakan di negeri, katakan negeri yang anda pergi tu, dia meletakkan peratusan tu sebanyak 7.5% daripada harga tanah tersebut. Katakan tanah tersebut berkeluasan 1 ekar dan nilaiannya yang ditetapkan oleh ataupun yang telah diletakkan oleh JPPH itu, yang telah dinilai oleh JPPH itu adalah RM100,000. Jadi 7.5% daripada RM100,000 bermaksud anda kena bayar sebanyak RM7,500. Dia bergantung juga kepada berapakah keluasan tanah tersebut. Maksudnya tanah tu adalah tanah Rizab Melayu ke atau bukan Rizab Melayu ke. Jadi semuanya ini adalah mengikut ketetapan oleh kuasa negeri tersebut lah. So boleh pergi ke pejabat tanah dan boleh cek, bawa sekali geran tu. Jadi mereka akan dapat memberitahu anda lah berapakah kos premium yang perlu anda bayar. So saya harap sedikit sebanyak penerangan ini dapat memberi pemahaman untuk anda tahu apa yang perlu dibuat atau di mana perlu dirujuk. Sekian.